Saya nak bagi tahu satu tip lagi. Kalau hampa nak warna kerabu Maggi tu cantik ni. Oh, siang dah. Hai, Sawadee-ha. Hari ni kita nak share menu kerabu Maggi. Sedap-sedap dekat hampa. So, lama dah kita tak share menu dekat hampa kan. Hari ni kita nak buat menu special Jam Mama lah ha. Jam Mama seafood. So, hampa cari ni Maggi siam ni. So, kita rebus dulu. Ada seafood, udang dengan sotong. Okay, sementara kita tunggu Maggi tu dikembang, kita mai buat sos dia dulu. Yang ni kita guna gula Thai 6 tantip, lepas tu kicap sotong macam ni. Kita kena bagi larut dulu gula dengan kicap ni. Haji secubit. Cili ni hampa kisar macam ni ataupun cok lah ha. Lepas tu bubur, nak pedas ke tak pedas ke hampa bejas. Ni limau kita guna fresh. Okay. Ni yang buatkan terliak tu. Namlai jelai leo. Kita angkat dulu. Kita tak mau dia kembang sangat. Angkat dulu semua lauk-lauk dengan Maggi ni. Ni panggil Luchin. Luchin ni apa nak buat warna apa, brand apa pun tak apa. Kalau tak ada pun tak apa, ni option saja. Hampa ambil ni dia punya serbuk dia dalam Maggi tu. My bowl sikit. Ni saya nak share satu tip ni dekat hampa. Kalau nak warna kerabu Maggi tu cantik ni, bawang chili oil. Okey. Tapi dia agak pedas sikit lah. Siapa yang tak makan pedas tu jangan bubur. Ni tengok warna dia. Tu. Oh, pet. Pedas sikit lah. Tapi siapa tak boleh makan pedas jangan bubur. Okey, lepas tu kita bubur ni Maggi. Ui. Oh, sok kapuk bah leo. Tabuk ni buah pakcik. Pakcik tu dah ketumbar. Lepas tu ni tomato, ni bawang Holland. Lepas tu kacau. Siap. Luchin, jangan lupa Luchin. Tadi lupa dah. Kacau lagi sekali. Kacau. Lepas tu siap. Kerabu Maggi, jom kita hidang. Saya pilih dah siap dah kerabu Maggi seafood. Aroy makเลยค่ะทุกคน Selamat mencuba. Jom kita rasa dululah. Ni mesti ampun tengok pun terlihat kan. Kami rasa dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pedas, masam manis cukup rasa. Oi. Jing แซ่บจริงๆเลย